Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Harith Hakimi bin Muhammad Hafiz. Saya dari SMKH Abdul Fahim. Hari ini saya nak bawa anda semua menyelami sebuah buku yang bagi saya bukan sekadar bahan rujukan tapi suatu kunci untuk faham dunia, iaitu buku teks Physics Form 5. Buku ni memang nampak macam buku biasa. Ada fakta, teori, graf dan gambar rajah. Tapi bila kita betul-betul selami buku ni, kita akan nampak sesuatu yang jauh lebih besar. Buku ni sebenarnya jabatan antara apa yang kita belajar dalam kelas dan apa yang berlaku di dunia yang sebenar. Setiap bab dari gelombang sampailah ke elektronik disusun dengan sangat kemas. Macam biasa, macam bina rumah, buku ini susun satu persatu. Rasa supaya kita boleh bina pemikiran saintifik yang kuat. Bukan ujar kita untuk hafal, bukan saja untuk kita hafal, tapi ajar kita untuk faham, tanya soalan dan fikir dengan sendiri. Apa yang paling saya suka dengan buku ini ialah dia tak biarkan konsep fizik tinggal dalam buku je. Dia tunjuk macam mana buku ini macam mana konsep dalam buku ini kita bawa pada dunia sebenar. Dari cahaya, bunyi gelombang elektrik, semua ni kita guna tiap-tiap hari. Tapi bila kita tahu kenapa dan macam mana benda konsep kita fungsi, kita akan rasa lebih seronok untuk belajar fizik. Dalam buku ini, visual dia pun sangat bantu. Ilustri dalam buku ni berwarna, eksperimen yang kita boleh cuba sendiri, dan aktiviti yang aktifkan otak. Pendek kata, buku fizik ini bukan sekadar untuk saya nota, tapi buku ini boleh jadi pelajaran abad ke-21. Pelajaran yang tahu berfikir, bukan sekadar ikut. Cuma satu benda yang saya boleh katakan cuma satu kata yang boleh diperbaiki dalam buku ini, iaitu kekurangan soalan kebat. Buku ni okey je, cuma kekurangan buku ni dia dah sediakan soalan aras tinggi, tapi dia kurang soalan kebat untuk merangsang fikiran anak-anak muda kita. Kesimpulannya, buku teks ni bukan sekadar buku, ialah ia salah satu pelaburan untuk masa depan. Dia bantu kita bukan hanya lulus periksa, tapi faham dunia dengan cara yang lebih bermakna. Terima kasih kerana berikan saya peluang untuk ulaskan buku fizik ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.